Okay, kita ada dua. Miniature chiller model dengan freezer. Nak buat chiller ke nak buat freezer? Itu yang tegak tu, yang tinggi tu. So Kak Yang nak suruh kita buat chiller. Chiller ni ada lampu Dia ada lampu kat dalam. Lepas tu boleh lekat kat peti ais. Magnet included. Apa include? Dia punya pintu functional door. Biasalah dia punya barang-barang di dalam. Terus kita ada dia punya badan peti ais. Lepas tu ada stiker Family Mart, stiker ni, stiker tu, stiker untuk letak kat botol air tu. Ini dia punya manual. Ni boleh buka. So ni pintu dia. Weh, magnet. Weh, dia punya barang-barang ni real lah. Nampak ni. Seronoknya dengan bunyi dia. Nak kena buat peti ais dulu ke nak tampal-tampal dulu? Buat peti ais dulu lah. Seram. Kenapa berkualiti sangat ni? Inilah ni. Kualiti salah. Tak ada kualiti salah. Inilah ni semua. Kejap. Rumah ke macam kenal? Ni akak punya ke? Adik ambil ke? Kenapa macam adik-adik mesti akan kena tuduh ambil barang kakak. Kenapa? Pun ada ke? Wah, ada jugalah. Dek. Apa lagi? Dek. Handle pintu. Pintu dia boleh buka. Dah ada bateri ke? Oh! Tidak ada. Walaupun saya ingat. B, sini dan Oh, berada. Entah. air mineral. Air Jangan fikir apa. teh Jepun kot. Angkat terlalu slow apa dia tak faham. Big girls don't cry. No way back. Next, botol pink. Dah weh. Kelakar sangat ke adik ni? Dek. Macam minyak masak je. Ni, diorang kata latte. Caramel latte. They wanting to break it. Energy drink. We have espresso latte. So, 3 minuman tea, 2 mineral, 4 tea, susu kotak, ada 2 kopi, 3 minuman kultur. Tutup. Lampu guys. Jatuh. Dia also bagi magnet. Sebab benda ni boleh tampal dekat peti ais. Also dia ada bagi stiker lebih. In case stiker tadi orang tekak tak jadi, boleh guna stiker ni. So dia bagi stiker lebih. Satu dah siap.